Okey, ni kita buat proses kita cincang ikan ni. Ni proses saya membuat baja subuh. Baja subuh berbuah biji banyak. Okey, ni kita buat proses kita cincang ikan ni. Bagi hancur untuk kita jadikan baja ni cara-cara dia. Okey, insya-Allah jimatlah baja. Perlu buat sendiri saja baja sebab kalau kita beli agak mahal sikitlah kosting dia. Jadi kita cuba proses sendiri baja. Sendiri. Okey, campur sikit bahan-bahan yang harus dicampur lah. Okey, jangan salah campur cukup. Okey, ni baja dia. Kita rendam, kita peram sampai sebulan. Lepas tu kita tapis dia. Kita letak oksigen sikit lepas tu. Okey, kita bagi dia keluarkan NPK tu, power sikit untuk daun-daun untuk subuh. Okey, tu dia. Ini dah saya dah siap dah cincang. Tu dia lebih kurang dalam 17 kilo 17 kilo. 17 kilo 20 liter 20 liter 30 liter baja akan dapat. Okey. Ini saya dah cincang hancur Baja subuh berbunga banyak. Baja subuh daun hijau berbunga banyak. Ni nama dia baja dia. Ni baja dia. Baja ni saya cerita sendiri. InsyaAllah kalau baja ni menjadi daun nama subuh hijau baiknya saya akan jual lah. Nice. Ini proses ikan segar. Ini saya semua buat semua ikan segar-segar. Bukan ikan buruk apa semua ni. Memang ikan beli memang segar punya. Masih segar-segar pak ni. Merah-merah isi masih merah-merah. Masih wangi lagi bukan busuk punya. Okey. Ni last ni. Proses last. Proses last kita akan letak dalam saya punya produk ni saya punya produk lah. Produk baja. Okey, kita akan campur dalam ni. Last ni. Okey, kita akan bagikan. Okay. Ni proses last proses last kita akan letak dalam saya punya bahan-bahan untuk peperaman. Untuk saya perang mengambilkan masa lebih kurang dalam sebulan itulah. Sebulan untuk saya perang untuk dijadikan baja organik. Okey, untuk sembuh daun, untuk berbuah, untuk berbunga dan untuk subur sekali. Tu dia. Okey, kalau nanti saya akan update yang terkini. InsyaAllah saya akan update nanti apa yang berlaku. Okey, saya akan landing dulu pada pokok-pokok saya. Kira yang menjadi, saya akan jual dengan harga yang berpatutan untuk anda. Okey, ni baja yang terbaik. Cara-cara membuat baja yang terbaik. Okey, baja semi organik, bunga berbuah, daun subur batang menjadi besar. Okey, jangan lupa like, jangan lupa subscribe saya punya channel. InsyaAllah saya akan update yang terbaru untuk anda semua nanti. Okey, nanti saya akan update pokok-pokok yang saya guna nanti. Okey, jangan lupa like, subscribe saya punya. Adik-adik tolong like, tolong subscribe pakcik punya channel. Semoga pakcik mendapat followers yang ramai. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Okey, ni proses kita peram Kita akan peram selama sebulan dulu. Bagi dia betul-betul masak dulu. Okey, kita akan guna dia selepas dia betul-betul masak baru kita akan gunakan dia. Okey, tu dia. Baja subur organik, batang besar berbunga, pucuk sentiasa keluar. Tu dia nama baja saya letak. Okey. Jangan lupa like, subscribe channel saya. Okey, bye. Terima kasih. Assalamualaikum.